Sayyidina Ali kata dia tu malu nak bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni, Sayyidina Ali ni selalu keluar air mazi. Itu masalahnya. Kerana anak Rasulullah tu isteri dia. Jadi takkan nak tanya mertua secara langsung. Dia malulah, rasa malulah. Sebab itu dia suruh orang lain, Miqdad dan beberapa orang dia suruh tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah dia tu. Baguslah. Dia ni sopan, jaga adab-adab, rasa malu, baguslah macam tu. Tapi Syiah ni dia melampau, dia pergi ke lain pula sampai masuk dalam masyarakat kita tu. Kenapa jadi keluar air mazi tu kuat tu? Dia kata Tungkak Ali. Maka adalah dalam masyarakat kita ni Tungkak Ali kan. Situ pula pergi. Syiah dalam fiqh dia, air mazi itu tidak najis. Bahkan dalam kitab-kitab utama dia disebutkan kalau seseorang tu tengah sembahyang, air mazi dia tu meleleh sampai ke tumit, tak batal air sembahyang, tak batal sembahyang, tak ada najis pun. Dia kaitkan dengan Sayyidina Ali tu. Padahal tak ada kena-mengena di situ. Sayyidina Ali keluar air mazi itu penyakit, sejenis penyakit, bukan kerana kuat sangat nafsu sampai dalam sembahyang tu pun nak keluar air mazi. Mana boleh macam tu. Jadi tak ada kena-mengena semua ni.